Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, bila kiamat ni? Kiamat ni bila? Bahkan Jibril juga pernah bertanya kepada Nabi, kiamat ni bila? Mata sa'ah, bila kiamat ni Muhammad? Nabi kata, aku tidak tahu kiamat bila. Kerana kiamat ni bukan urusan Nabi, urusan Allah. Tapi kiamat itu pasti. Bagaimana nak tahu pasti? Sebagaimana kamu yakin hari semalam. Mana semalam kita pasti telah berlalu, begitu juga kiamat walaupun belum berlaku, pasti juga akan berlaku. Tapi orang tak nak beriman, dia tak nak percaya. Mana kiamat? Dia setunjuk le tu juga. Ini pelik-pelik orang kafir. Kita kata beriman pada Allah. Dia kata mana Allah? Mana. Kalaulah betul lah Tuhan kamu ni ada, wahai Muhammad, betul. Arinallaha jahrah. Tunjukkan kepada kami nak tengok mana Tuhan kami. Ini kata Tuhan ada, tapi tak boleh tunjuk pada kami. Macam mana kami nak percaya? Pasal tak dapat. Kami kata ada Tuhan, nampak ni. Patung berhala, ni Tuhan kami. Nampak, boleh bukti. Kamu kata Tuhan, Allah. Mana? Tunjukkan. Kalau Tuhan nampak macam kita, makhluk Tuhan. Oleh kerana Tuhan tak serupa kita, maka tak nampak dah. Tuhan tak serupa makhluk. Jadi dia nak bahawa bila mana kata ada Tuhan, maka dia nak Nabi buktikan dia nampak dengan mata kepala. Inilah ujian kita. Kita akan dapat lihat Allah, tapi bukan sekarang lah. Bila mana kita mati, maka kita akan dimasukkan ke dalam syurga, maka di situ kita akan boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tengok, tapi bukan dunia. Makhluk yang boleh melihat Allah di dunia dalam keadaan jaga, satu orang je. Satu orang. Sebanyak-banyak makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan atas muka dunia, yang boleh melihat Allah, satu je. Lain pada itu tak lain.